Okay guys, aku nak try Osola punya glass coating ni. Dia kata boleh dapat hydrophobic effect, direct easy to use, bla 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 lah. Okay, so ni cermin yang aku takkan letak. Ni cermin yang aku letak lah. So aku spray. Okay, spray banyak lah. Make sure it works lah. Okay. Lepas tu dia kata ambil microfiber towel. Lepas tu circular motion. Dia suruh wipe circular motion. So aku wipe circular motion Okay. So dah lah kan. Okay, aku nak test dia punya hydrophobic effect dia. Ready? Ni macam tu. Aku tak letak apa-apa. Kalau macam ni, okey lah kot. Tapi macam okey lah. Ada beza lah. Entah macam tak ada sama. Macam sama ni. Aku salah letak ke? Ni dia. Aku letak dalam link. Kalau korang nak beli lah. Tapi inilah perbezaan dia. Ada beza tak? Korang lah decide.